Kak. Nak tanya, Akak ada craving apa-apa tak untuk berbuka hari ni? Ada sebenarnya. Ada? Apa tu Kak? Ayam masak suar tiram. Satu je? Ada lagi satu tak? Ada sayur lah. Okay, apa kata saya masak 2 menu tu kat rumah Akak, tapi dengan syarat kita berbuka sekali kat rumah. Boleh ke? Boleh je, kalau Akak okey, saya okey. Boleh je, boleh je. Rumah Akak kat mana? Depan ni je. Okey, jom kita pergi. Oh, dekat je. Besarnya rumah Akak. So semua ni rumah Akak ke Kak? Yang tu? Sama sekali sebab yang ni satu tanah arwah atuk punya. So mak buat rumah lah. Oh, sampai ke belakang lah ni. Ya betul. Ni pokok petai. Oh ni pokok petai. Tapi petai ni manis tau. Jemputlah masuk. Oh, boleh. Assalamualaikum. Ada orang nak masak. Oh, ni ada dapur je. Ni dapur. Ni dari kitchen, So, kita akan masak kat belakang. Bahan yang kita dah beli, kita akan masak ayam masak sos tiram dengan sayur bok choy, masak bawang putih. Excitednya. Akak tak payah buat apa-apa, akan rehat je. Okay. Semuanya saya akan buat. So untuk ayam masak sos tiram, first kita nak perap dulu ayam ni dengan sos tiram cap panda. Ni dalam 2 sudu, kicap manis dan campur tepung jagung. Lepas dah gaul bagi sebati, biarkan dia perap dalam 10 ke 20 minit. Now kita nak masukkan ayam. Ini kita nak masak separuh masak je. Now dia dah perang-perang sikit, masukkan bawang putih, halia dengan bawang besar. Now kita nak masukkan dalam 1 sudu sos tiram cap panda, kicap manis. Sos tiram cap panda ni memang best, tak payah nak letak garam. Tiram ni dah ada rasa umami dekat situ. Now kita nak masukkan sikit serbuk lada putih dan sedikit air campuran dengan tepung jagung. Biarkan dia masak sikit lagi. And siap lah. Now kita nak masak sayur masak bawang putih. So kita nak panaskan air dulu dan kuali. Sekarang ni kita nak buat kuah untuk sayur. First, kita nak tambah sos tiram cap panda ni. Next, kita nak masukkan minyak bawang putih. Kak, so untuk sos tiram cap panda ni, lepas kita habis pakai, terus simpan dalam peti sejuk. Sebab dia tak ada bahan pengawet. So, bila kita simpan dalam peti sejuk, dia akan tahan lama sikit lah. Okey, faham. Now, kita nak masukkan sayur bok choy kita. So, kita nak mandikan dia. Nak rebus sekejap je ni. Tak payah lama sangat. Now kita nak tuang kuah tadi and kita tambah kita punya bawang putih yang kita dah goreng awal tadi. So dah siap lah kita punya ayam masak sos tiram dengan sayur masak bawang putih. Wow, nampak sedapnya. Terima kasih. Sama. Wah, ada kari pap dengan murtabak lah. Ni antara murtabak yang famous dekat kampung ni lah. So kita akan try lah murtabak ni. Jemput. Sedap tak? Okey tak semua? Sedap. Apa rasanya? So rahsia dia, semua masakan ni kita guna sos tiram cap panda. Dia diperbuat daripada ekstrak kiram yang asli, halal dan dia ada rasa umami yang sedap. Saya tengok Akak pinggan dah kosong tu, sedap tak Kak? Okey ke? Oh, sangat sedap. Masakan dia Chinese tapi still rasa ada Malay pedas-pedas sikit. Terima kasih banyak Kak Ila and family sebab sudi bagi kita berpeluang untuk masak dan berbuka sekali. Terima kasih. Masakan tadi sangat sedap. Lain okay, kali boleh datang lagi. Yes, itu yang kita nak dengar. So kepada korang semua, selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Bye-bye.